siapa kena boleh tertidur. Baru tambahlah tu. Baru semalam, okey tak senjata kamu semua? Okey, saya suka. Saya pun. Tapi kena berlatih lagi. Bumerang kayu ni patah balik cepat sangat. Tak sempat saya nak kejar. Itulah, sebelum berlatih jangan banyak makan. Mana ada saya makan? Alhamdulillah. Ayam goreng? Ayam makan. Marilah balik. Kejap lagi kita ada kelas. Yelah, jom. Siapa pula tu? Rombongan pedagang agaknya. Siapalah tu? Jom balik. Ish, tak habis-habis lapar. Padahal baru je makan tadi. Jomlah, kesian pula Ahmad tu. Iyalah. Makan pelan-pelan Ahmad, nanti tersikit susah. Saya lapar lah. Lapar sangat ni. Rasa macam nak pingsan. Kunyahlah dulu baru cakap. Cantik tak? Cantik? Baju penyamaran kita ke? Saya dari hari tu nak tanya awak. Nak buat apa baju ni? Sejaklah abang kena tangkap, banyak penjahat tak suka pada kita. Mereka pun tengah cari kita untuk balas dendam. Jadi sebab tu kita kena pakai baju penyamaran ni bila tolong orang. Oh, nak lindungi identiti kita kan? Tahu pun. Saya nak satu je. Awak kena kuruskan badan. Saya tak cukup. Alah. Sejahtera pakcik. Saya Tabat, datang dari Bandar Lucia. Ya, selamat sejahtera. Jauhnya. Apa hajat kemari? Saya sedang cari Wais dan kawan-kawannya. Untuk apa tu? Kami nak sampaikan hadiah dari Datuk Bandar kami. Dulu, Wais dan kawan-kawannya pernah selamatkan bandar kami dari diserang penyamun. Jadi, Datuk Bandar kami hendak beri dia hadiah penghargaan pada Wais dan kawan-kawan dia. Saya kenal. Wais kawan saya. Ya ke? Yelah, saya kenal. Kalau macam tu, adik boleh tunjukkan pada abang
Wise. Terima kasih adik. Pakcik, di mana saya dan sahabat saya boleh menginap? Nanti saya tunjukkan rumah sewa di sini ya.